Dalam kita melihat kejatuhan kuasa penjajah ataupun pengganas yang terus melakukan pembunuhan dengan pengusiran, dengan siri-siri pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh mereka, maka memastikan mereka tiada lagi dan tidak bertapak di muka bumi ini merupakan suatu kewajipan bagi kita yang tidak sesekali mahu ataupun terpalit dengan kezaliman dan keganasan yang dilakukan oleh mereka. Maka pastinya di sana kita menyaksikan dalam siri-siri bentuk keangkuhan di atas muka bumi ini, bukan setakat bermula daripada 70 tahun lebih yang lepas, tetapi juga dengan keangkuhan Fir'aun, keangkuhan Namrud, ya, Allah Subhanahu wa taala memperosokkan mereka dan menjatuhkan mereka pada lembah kehinaan. Maka begitu juga dengan kuasa kezaliman, kuasa penjajahan seumpama Israel, ia pasti akan jatuh. Dan dalam hal ini kita perlu melihat bahawa yang perlu dijatuhkan pastinya adalah kuasa penjajahan itu, kuasa kezaliman itu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita menekuni akan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebut perihal bagaimana di akhir zaman nanti, Nabi sebut la taqumus saah, ya, sehingga maknanya tidak akan hadir ataupun datang hari akhirat ataupun hari kiamat ini, melainkan di sana bila orang-orang Islam, muslimun hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehingga orang-orang muslim akan memerangi Yahudi ini, ya. Dalam hadis ini diceritakan bagaimana keperingkat gambaran kejatuhan ini adalah kejatuhan yang secara mutlak kepada mereka ni, sampai ke peringkat di sana mereka cuba untuk kalangan Yahudi ini akan bersembunyi, ya, dalam gambaran mereka akan bersembunyi di sebalik hajar wasyajar, batu dan juga pokok, ya. Dan dalam keadaan itu batu dan pokok pun tak nak bersekongkol dengan pengganas penzalim seumpama Yahudi-Yahudi ini, maka mereka akan memberitahu, mereka akan bersuara dan memberitahu kepada pejuang-pejuang tentera-tentera Islam bahawa di belakang mereka ada Yahudi yang sedang bersembunyi, melainkan pokok gharqad, sehingga disebut gharqad itu adalah syajarul yahud, inna syajaral yahud, maknanya pokok gharqad ini sahaja yang menjadi pelindung kepada Yahudi-Yahudi yang berkenaan. Maka yang boleh kita faham bahawa bila dibaca bahawa ini adalah peristiwa akhir zaman, yang sebahagian menyebut ia adalah ketika mana Yahudi pada kemuncak mereka bersama-sama dengan Dajjal, ya, maka kemudian mereka diburu begitu sekali. Maknanya gambaran kejatuhannya bukan setakat jatuh kerajaan mereka, bukan setakat jatuh kekuasaan mereka, tetapi sampai kepada mana-mana daripada kalangan dalang mereka, penyokong-penyokong mereka pun, ya, akan diburu sampai ke pokok gharqad tadi, ya. Jadi ini gambaran kejatuhan yang kita harapkan pada segala kezaliman yang dilakukan, dan ini sepatutnya menjadi doa kita.